Pengkhianat sentiasa wujud dalam sejarah perjuangan kita. Kita tidak malu untuk sebut demikian, untuk kita ambil sempadan. Sejarah adalah untuk ambil sempadan. Siapa yang tak belajar sejarah, sejarah akan ajar dia sekali lagi. Mari kita pelajari saja. Kalau kita tak belajar sejarah lampau, pengkhianatan dalam perjuangan, maka kita ulang berkali-kali. Kita diajar oleh sejarah sekali lagi. Dan marilah kita melihat sejarah yang pernah berlaku dan selalunya sejarah mengulangi kembali. Alhamdulillah, saya bersyukur dapat bersama dan sekali lagi dengan para jemaah, dan kali ini saya diminta oleh Rustia untuk menyebut tentang sejarah, iaitu dalam tajuk Empire Melayu Raya ataupun Melayu Nusantara. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Sadaqallahul azim. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kami ciptakan kamu dari laki dan wanita, dan kami jadikan kamu berpuak-puak, berkabilah supaya kamu saling kenal mengenali. Dan sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha khabir. Dan inilah falsafah persaudaraan manusia sejagat. Kita adalah satu berada satu saudara yang sama, daripada ayah dan ibu yang sama, dan salah satu jurai ialah bangsa yang mendemi kawasan Melayu Raya ini. Dalam satu hadis, Rasulullah menangis pada suatu hari, dan para sahabat bertanya, ma yubkika ya Rasulullah, apakah yang menyebabkan baginda Rasulullah menangis? Jawab Rasulullah, saya rindukan kekasih saya. Para sahabat bertanya, apakah kami sini semua bukan kekasih Rasulullah? Rasulullah mengatakan, bukan, kamu semua adalah sahabat saya. Adapun kekasih saya ialah mereka belum ada lagi sekarang, mereka datang selepas saya, mereka beriman dengan saya tetapi mereka tidak pernah melihat saya. Itulah kekasih saya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis yang mulia ini. Dan kita lihat satu bangsa yang mendemi satu kawasan yang jauh di sini. Satu masa ketika nama kerajaan Langkasuka yang bertapak di Petani, bukan di Kedah. Mengikut sejarah Islam, kerajaan Langkasuka bertapak di Petani yang berkembang sampai ke Kedah dan seterusnya. Ketika itu kita masih lagi di bawah pengaruh bukan Islam. Sebagaimana yang dicatatkan oleh Tarikh Petani yang tulis oleh Syekh Daud Petani, menggambarkan manusia ketika itu. Dan catatan Syekh Daud Petani mengatakan, dan waktu itu pencampuran lelaki dan wanita tidak kahwin dan tidak haram untuk setidur duduk. Adapun perempuan sangat huriah, kalau dia hendak duduk dengan siapa pun boleh belaka. Ini perkataan Syekh Daud Petani. Syahdan maka adalah kahwin, nikah tidak ada. Dan sebab itu bercampurlah Hindi dengan Cina dan Melayu, dan beranak bercucu menjadi orang campuran. Dan orang Melayu pun bercampurlah keturunan zuriat, tiada serupa dengan orang Arab. Dalam catatan Syekh Daud Petani mengatakan di Petani, iaitu kerajaan Langkasuka yang berkembang ke kawasan yang luas sampai Kedah dan kawasan yang sekitarnya, ditumpui oleh berbagai-bagai bangsa dunia, dan mereka tidak ada perkahwinan, dan mereka tidur dengan siapa saja yang mereka kehendaki. Wanita boleh meniduri 10 orang lelaki, dan sekiranya melahirkan anak, wanita boleh memilih salah seorang daripada lelaki itu untuk menjadi ayah kepada anaknya. Itu ialah sebelum kita Islam. Orang Arab sudah ada Langkasuka sejak belum Islam lagi. Orang Arab sudah berada di sini di Petani belum Islam lagi, tetapi mereka mengekalkan nasab mereka. Mereka tidak berkahwin campur dengan orang lain, dan mereka mengekalkan nasab mereka di Petani. Berbeza dengan seluruh bangsa lain, bangsa Arab yang terdapat di Petani tidak melakukan perkara yang dilakukan oleh bangsa lain. Dalam konteks ini, dalam sejarah Islam, kawasan Alam Melayu ini dikenali sebagai Al-Hind Asy-Syarqiyyah, India Timur. Dan di sinilah kita lihat kelirunya ahli sejarah apabila dilihat dalam sejarah Melayu disebut bahawa Asy-Syarqiyyah Al-Hindiyah, Al-Hindi Asy-Syarqiyyah maksudnya India Timur, yang mempunyai banyak sejarah yang dikaitkan dengan berbagai-bagai tamadun yang awal. Dan mereka menyangka bahawa Asy-Syarqiyyah ataupun Hindi Al-Syarqiyyah ini ialah India yang sekarang. Tidak. India yang sekarang dikenali sebagai Al-Hind Al-Gharbiyah, sedangkan negara kita dikenali sebagai Al-Hind Asy-Syarqiyyah, India Timur. Itu sebab bila British datang ke sini ataupun Belanda datang ke sini, mereka membentuk satu syarikat perniagaan yang kemudian menjadi kolonial, iaitu Hindia ataupun Syarikat Hindia Timur Berhad, maksudnya Syarikat Alam Melayu. Inilah menyebabkan kekeliruan di kalangan ahli sejarah kita, sebab apa yang dicatatkan dalam sejarah Melayu, ahli-ahli pelajaran seperti Al-Masudi, Ibnu Al-Qardabazih mencatatkan tentang Al-Hind Asy-Syarqiyyah, maksudnya lah negara kita. Dan catatannya menunjukkan bahawa di sini ada satu tamadunnya besar, dan mereka mempunyai tulisan. Oleh sebab itu kita lihat
antara sumbangan Asyariah ataupun Hind Asyariah India Timur, maksudnya kita ialah nombor kosong. Nombor kosong ini ialah ciptaan orang Melayu yang asalnya orang Barat tidak kenal nombor kosong. Dan Al-Khwarizmi apabila dia mencipta sistem nombor moden hari ini, dia mengambil daripada nombor sifar yang ada dalam orang Melayu, yang disebut oleh Al-Khwarizmi ataupun oleh Al-Khwarizmi sebagai nombor yang digunakan oleh Al-Hind Asyariah, yang digunakan oleh orang Melayu. Nombor ini disebut dalam bahasa asalnya, dalam bahasa Sanskrit, yang orang Melayu bercakap bahasa Sanskrit, ialah sunya ataupun sunyi. Maksudnya tidak ada apa-apa. Dan Al-Khwarizmi mengambil nombor sunya ataupun sunyi ini ke dalam bahasa Arab dan menyebutnya sebagai sifar. Sifar maksudnya tidak ada apa-apa. Kemudian apabila nombor ini diperkenalkan ke Barat, mereka tidak ada istilah sifar dan mereka sebut sebagai cipher. Cyber itulah perkataan sifar. Cyber maksudnya angkasa roh raya yang kosong. Cyber diambil daripada sifar. Kemudian apabila orang Perancis mempelajari matematik Islam, mereka tidak ada istilah sifar. Mereka sebut shiffer. Orang Jerman mengambil sifar Islam, mereka sebut ziffer sampai sekarang. Orang Itali mengambil istilah sifar kita, mereka sebut sifaro. Dan negara yang paling mundur di Eropah ketika itu ialah British, dia ambil daripada Itali zero. Maksudnya daripada sifar yang kita asas daripada alam Melayu. Al-Khwarizmi mengatakan bahawa nombor sifat yang kami gunakan dalam sistem yang ada sekarang ialah ciptaan orang Timur, iaitu orang India Timur, maksudnya orang Melayu. Dan apabila Profesor Syarif, Profesor Mathematics, mengkaji daripada manakah nombor sifat ini, dia kata daripada Champa. Champa ialah satu tamadun yang besar yang satu masa dulu kita panggil Funan. Funan ialah sebuah kawasan yang bertamadun sejak sebelum Mesir lagi. Dan tuan-tuan, kita lihat apabila Belanda datang ke sini, British datang ke sini, dia masih melukis peta yang disebut sebagai East Indies. India Timur iaitu terjemahan daripada Al-Hind Asyariah, dan syarikat British dan Belanda yang bertapak di sini disebut sebagai syarikat Hindi Timur. India Timur maksudnya syarikat alam Melayu. Kita lihat dalam sejarah Islam, pengembara kita yang sampai ke sini, dia menceritakan di India Timur terdapat tamadun yang besar. Dilaporkan oleh Ibnu Qudabazah, Abu Zaid, Abu Abdullah, Mu'jam Al-Budan, dalam kitab-kitab mereka kita dapat saksikan bagaimanakah perjalanan mereka ke timur. Mereka mengatakan perusahaan besi yang berlaku di sini sangat-sangat penting sebab Barat mendapat besi daripada India Timur. Dan India Timur ini yang dimasukkan dengan Al-Kalah ataupun Kalahi, yang tercatat dalam sejarah Islam, satu tempat yang mempunyai besi yang banyak, besi yang berkualiti, nama negeri itu Kalah. Apabila Sultan Muzaffar Shah telah memeluk Islam dan orang Islam menukar daripada Kalah menjadi Qadah. Kalah ialah kalimah yang tidak elok dan ditukar daripada Kalah kepada Qadah. Sampai sekarang Kalah digunakan dalam tulisan Islam. Kalau kita lihat dalam tulisan pengembara Islam, dia tulis kawasan ini Kalah, dan ditukar kemudiannya apabila Sultan Muzaffar Shah telah memeluk Islam, daripada Kalah ditukar menjadi Qadah. Sebab Islam tidak membenarkan nama yang negatif. Maksud saya ialah kawasan ini kawasan yang sangat bertamadun, dan mereka juga sebut Kataha, kawasannya sama. Di sini ialah tempat perusahaan besi yang sangat terkenal. Ini dilaporkan oleh berbagai-bagai penulisan Islam, dan mereka juga sebut Qalai sebagai nama daripada Kedah, Kalah ataupun Qalai. Dan pedang yang terbaik yang digunakan ketika zaman Rom, ketika Yunani, ialah pedang Qalai, iaitu pedang yang dihasilkan oleh besi daripada Gunung Jerai yang diusahakan. Dan kita lihat kesan arkeologi masih kita saksikan sampai sekarang, dan negara ini terkenal dengan perusahaan besi. Kalau kita lihat dalam konteks kita pula, perusahaan besi ini terdapat di Sungai Batu, di kawasan-kawasan yang bersekitarnya, menunjukkan bagaimanakah perusahaan besi, paca logam untuk menggunakan pedang yang terbaik diasaskan di sini. Dan dalam sejarah Islam dikatakan diambil daripada India Timur, maksudnya daripada alam Melayu. Satu kawasan yang besar satu masa dulu, ketika zaman satu Mesir ataupun awal Mesir kita, sebuah kerajaan yang besar, kerajaan Melayu bernama Kerajaan Funan. Kerajaan ini sangat besar, meliputi Thailand sekarang, meliputi Vietnam sekarang, dan meliputi sebahagian daripada semenanjung Malaysia sekarang. Kerajaan ini kerajaan Melayu yang tercatatkan antara kerajaan tertua di kawasan ini, tetapi ketika itu masih belum Islam. Kita lihat mereka barangkali agama yang dikaitkan dengan Buddha, Hindu barangkali, dan kerajaan ini bertapak akhirnya dicampak. Ketika apabila Islam sampai di sini, kerajaan Funan bertukar menjadi kerajaan Champa. Kerajaan Champa ini tidaklah terlalu besar sebagaimana kerajaan Funan, tetapi bertapak di kawasan Champa yang sekarang kita sebut sebagai Vietnam. Vietnam itulah kerajaan Champa yang asal. Unais X Unlimited. Jomlah join grup itu. Kalau tuan-tuan rasa macam tak mau dengar sekarang pun, tuan-tuan boleh dengar pada masa depan. Sebab ini adalah komitmen bayaran sekali seumur hidup. Tanpa iklan, tanpa tapih, tanpa lapik lah.
untuk memberikan satu pendedahan dan perkongsian yang sangat eksklusif yang tidak dapat disaksikan di mana-mana channel dan diorang yang lain. Siri Empire 47 episod dan insya-Allah akan datang episod yang ke-48, siri kuliah konspirasi dan juga siri istimewa dokumentari konspirasi. Video ni memang tak boleh langsung diupload. Memang tak lepas. Ayuh, kita daftar sekarang. Saya mengharapkan para umpire Rian sekalian, jomlah. Lagi cepat anda masuk, lagi cepat anda dapat akses. Orang Melayu berasal daripada Champa dan sebahagian besar daripada profesor Melayu tidak tahu bahawa asal-usul orang Melayu adalah daripada Champa. Kita pertahankan Champa selama 1000 tahun. Kita pertahankan daripada kurun yang ke-7 Masih. Kita berperang dengan satu kaum yang sangat degil. Kaum ini kaum Mongol, Mongolia ataupun Tatar yang disebut sebagai Biak. Kita kalah kepada Biak. Biak adalah bangsa Mongol. Dan sekarang negara kita, Champa, telah menjadi Vietnam. Dan sayang, sekali sayang, kita pertahankan selama 1000 tahun. Daripada kurun ke-7 sampailah 17. Ho Chi Minh adalah pertahanan kita terakhir. Apabila kita kalah di Vietnam, itu sebab orang kalah ini datang ke sini dan disebut kalah. Itu orang Kedah, itu orang kalah. Sebab kita kalah di Champa. Dan dari situlah kita tersebar ke seluruh alam Melayu. Dan orang Aceh lah orang Champa Tolin. Sebab bila kita kalah di Champa, kita berpindah ke Aceh. Kita membawa senjata kita dan kita orang kalah. Sampai sekarang orang Aceh bercakap bahasa Champa sampai hari ini. Dan orang Aceh tidak mengetahui asal-usul mereka. Dan mari kita kenal sejarah kita supaya kita lihat jati diri kita yang semakin terhakis. Orang Melayu satu bangsa yang istimewa dan dia sangat bertoleransi, bertolak ansur dan tertolak beransur-ansur dengan negerinya sendiri. Dan tuan-tuan, orang Melayu tercatat dalam sejarah lampau kita sebagai manusia yang paling fasih lidahnya. Dan tidak ada manusia yang lebih fasih pada lidah kita. Kita boleh sebut semua bahasa dunia. Kita boleh bahasa Cina, boleh bahasa Tamil, kita boleh sebut bahasa Arab, lebih fasih pada orang Arab. Kalau pertandingan Al-Quran, kita juara sentiasa. Orang Arab tidak pernah menang dalam Al-Quran. Sebutan orang Melayu lebih fasih daripada orang Arab. Dan ini disaksikan oleh seluruh penjajah kita. Bangsa ini sangat istimewa, sangat lemah lembut, bertoleransi, tetapi awas jangan tercabar. Mereka senang mengikut dan apabila raja meluk Islam, seluruh bangsa memeluk Islam. Tidak ada satu bangsa dunia yang satu agama, satu bangsa kecuali Melayu. Tidak ada bangsa lain. Satu bangsa, satu agama, tidak ada bangsa lain kecuali Melayu. Dan bagi pengkaji antropologi, kajian arkeologi, kemasyarakatan, sosiologi, mereka mengkaji bangsa ini bangsa yang sangat istimewa. Saiz yang sangat kecil. Berbanding dengan semua bangsa, dia saiz kecil. Tetapi dari segi kelebihan dalam perusahaan, perkapalan, pertukangan dan sebagainya, dia sangat luar biasa. Seorang profesor daripada Universiti Missouri memberitahu saya, dia melawat seluruh dunia. Dia dapati bahawa seluruh muzium dunia ada manuskrip Melayu. MSS Malay manuskrip terdapat di seluruh muzium dunia, termasuk di Amerika, termasuk di Lisbon, termasuk di Belanda, termasuk di Moskow. Dan dia heran siapakah bangsa Melayu. Akhirnya mereka mengatakan orang Malaysia. Tidak mungkin, dia kata. Bangsa ini bangsa yang paling maju ketika itu. Dan apabila dia selidiki, Malay manuskrip itu ialah merujuk pada orang Melayu yang sekarang bernama Malaysia. Dia heran. Dia kata bangsa kamu, bangsa yang jauh ketika dunia masih belum tamadun, kamu telah ada tulisan yang ditinggalkan sampai sekarang. Manuskrip yang ditulis oleh sebelum Islam lagi, apatah lagi selepas Islam, bertaburan seluruh dunia. Dan kita boleh dapati manuskrip Melayu tersebar di mana-mana saja. Dan barat, tuan-tuan, manuskrip mereka yang paling lama tulisan Shakespeare. Mereka hanya berbangga dengan tulisan Shakespeare yang dihasilkan kurun 17. Kita ada awal masih, kita sudah ada tulisan dalam bentuk artifak, dalam bentuk ada tulisan laut lontar. Dan yang paling banyak ialah yang terukir dari atas batu, yang mencatatkan bahawa bangsa yang pernah tinggal di Punan, yang tinggal di Champa, membentuk satu tamadun yang besar. Manusianya kecil, paling kecil antara saiz-saiz pelayar-pelayar yang datang ke sini, kita paling kecil, tetapi paling pintar, kata pengkaji yang lampau. Satu masa kita kuasai laut, kitalah bangsa yang disebut sebagai bangsa maritim. Kapal-kapal yang dibina menjadi contoh kepada China. Kapal yang terbesar yang dibina adalah kapal Jong. Jong itu ialah bahasa Melayu. 7 Jong masuk Kuala, anjing masih bercawat. Maksudnya ialah Jong itu kalimah Melayu yang asal, yang kemudian digunakan oleh China. China membuat bahtera mereka berpandu kepada Jong Melayu. Satu masa dulu Laut Champa ialah laut yang kita kawal seluruhnya. Sayang hari ini nama Laut Champa ditukar menjadi Laut China Selatan. Sayang sama sekali. Selat Sumatera disebut Selat Melaka sekarang. Orang Indonesia masih sebut Selat Melaka, Selat Sumatera. British apabila mereka datang menguasai kita, dia tukar Selat Sumatera menjadi Selat Melaka. Laut Champa telah bertukar menjadi Laut China Selatan sekarang. Sejarah yang terdapat dalam nama ini masih kita dapat saksikan dalam sejarah yang lampau. Kita lihat ketika kita berada di Champa, nama-nama seperti
Amarawati, Indrapura, Wijaya, Kautara, Panduranga, itulah kota-kota Melayu yang sangat terkenal di dunia. Tetapi sayang, kita membina tamadun 1000 tahun, akhirnya kita kalah. Bumi kita menjadi milik orang lain, menjadi milik Vietnam sekarang. Tuan-tuan, kalau pergi ke Vietnam, jangan sebut campa sama sekali. Sebab apabila kita sebut campa di Vietnam, kita mungkin ditangkap. Sebab mereka ingin putuskan sejarah Vietnam dengan campa. Dan bagaimanakah kita tersebar ke alam Melayu dan membentuk satu tamadun daripada kekalahan kita? Bangsa Melayu adalah bangsa yang kalah. Bukan kerana tidak kekuatan dalam logistik peperangan, tetapi ada pengkhianat dalam perjuangan. Petualang bekerja dengan musuh untuk mengalahkan tentera mereka sendiri. Dan kalau kita pergi ke Vietnam hari ini, kita lihat ladang ataupun sawah padi yang luas. Itu kita yang bina. Moyang kita yang buka ladang padi ataupun sawah padi. Dan hari ini tinggal kenangan. Tuan-tuan melawat Vietnam, menyaksikan sawah padi yang terbentang luas. Inilah yang diusahakan oleh orang Melayu. Moyang kita yang kita lari sebagai orang kalah. Barangkali kita berkumpul di Kedah yang namanya asal yang kalah. Seorang kawan saya, seorang profesor, pernah sebut campa dalam tahun 80-an lepas. Dan dia segera dicari oleh polis Vietnam dan segera terpaksa dia lari melalui Kamboja sebab dia dicari sebab sebut campa. Campa tidak boleh sebut di Vietnam sampai hari ini. Tuan-tuan, kita kehilangan bumi satu demi satu. Kita juga hilang satu bumi yang besar bernama Kamboja Desa yang sekarang menjadi Thailand. Dan kita dikalahkan oleh orang Thai yang juga suku Galuh daripada Mongolia yang sama. Mereka tidak sama dengan Biak, tetapi mereka daripada keluarga yang sama. Dan mereka telah mengalahkan kita di Kamboja Desa yang kita membuka Bangkok. Kita sebut nama Bangkok tidak lurus, yang disebut Bangkok. Sekarang orang sebut Bangkok kembali kepada bahasa Melayu asal. Sayang, kita kalah. Orang Melayu saja kalah satu demi satu. Di Campa kita kalah, Kamboja Desa kita kalah. Kemudian tinggal lagi petani, kita kalah petani. Tinggal Sekakang Kera, kita kalah Singapura. Yang ada adalah sejengkal yang masih dipertahankan untuk turunan ataupun warisan pada bangsa ataupun zuriat kita akan datang. Pertahanlah satu kawasan yang sangat kecil. Satu masa dulu, empire yang menguasai di kawasan ini ialah kawasan Sriwijaya. Kerajaan Langkasuka tidak jatuh, tuan-tuan. Sebab Langkasuka memeluk Islam dan dia membentuk kerajaan Patani Darussalam. Langkasuka tidak pernah hilang sebagaimana dikatakan hilang dalam sejarah Melayu. Dalam sejarah petani tidak hilang. Langkasuka menjadi Darussalam, berpusat di Petani, bukan Kedah. Dan oleh sebab itu sejarah Meru Mahawasa harus dikaji berdasarkan kepada tulisan umat Islam kita sendiri, khususnya oleh Syekh Daud Patani. Kita lihat sejarah kita yang murni, yang tidak bercampur aduk dengan tulisan yang barangkali sebelum Islam. Dan selepas itu muncul kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang ataupun di Jambi yang kawasannya sampai ke Petani. Dan ketika itulah kita lihat sebahagian satu empire yang besar yang pernah wujud di sini. Tapi sayang, empire ini lebih kepada pahaman Buddhism, Hinduism. Dan takdir ilahi ketika pemerintahan Khalifah Umar bin Aziz daripada kerajaan Umayyah, ketika itu raja yang merintah di sini, yang merintah di alam Melayu ini bernama Raja Sendra Varma Sriwijaya, telah memeluk Islam. Sangat awal raja telah memeluk Islam dan raja ini menulis surat kepada Khalifah Umar bin Aziz supaya hantar pendakwah untuk kita sampaikan mesej kepada orang Melayu yang disebut kepada India Timur. Maksud India Timur ialah orang Melayu. Dan situlah kita lihat satu perhubungan di antara kerajaan Umayyah dengan kerajaan di alam Melayu telah terjalin. Dan Islam telah sampai di sini sangat awal. Dalam sejarah yang ditulis oleh Hamka mengatakan Sayyidina Muawiyah sudah sampai ke Jawa ketika baginda masih belum menjadi khalifah. Dan Sayyidina Muawiyah lah yang menceritakan tentang satu penduduk yang disebut bangsa Jawi. Sebab dia temui orang Jawa, dia sebut orang Jawi. Dalam bahasa Arab, Jawa orangnya Jawi. Apabila orang seluruh alam Melayu ke Mekah, mereka sebut Al-Jawiyun sampai sekarang, mengambil sepenuh orang Jawa. Al-Jawi maksudnya ialah orang Jawa. Al-Jawiyun maksudnya orang Nusantara yang diitlakkan oleh orang Arab. Apabila kerajaan Sriwijaya telah, sekali lagi Sriwijaya tidak hilang, Sriwijaya menjadi kerajaan Islam. Menjadi kerajaan Islam di Kedah, menjadi Islam di seluruh alam Melayu. Dia tidak hilang, tetapi kerajaan bertukar menjadi kerajaan Islam. Sebagaimana Langkasuka menjadi Darul Islam, maka demikian jugalah Sriwijaya bertukar menjadi negara Islam. Melaka muncul lebih lewat. Melaka muncul sekitar kurun yang ke-15 ataupun lebih awal sedikit. Dan kawasan ini juga membentuk sebuah empire yang besar. Dan sejarah Melayu berulang berkali-kali. Negara yang besar akhirnya menjadi kecil. Dan Melaka, empire yang besar, sudah menjadi sebuah bandar yang kecil. Menjadi sebuah negeri yang kecil yang asalnya meliputi sampai ke Sumatera.
Dan di sebalik kejatuhan kita selalu ada pengkhianat dalam perjuangan. Orang Melayu terkenal selain pada sifat lemah lembut ialah sifat pengkhianat. Sentiasa wujud dalam sejarah kita. Sama ada di Champa ataupun di Kemuja Desa ataupun di Melaka ataupun di mana saja. Pengkhianat sentiasa wujud dalam sejarah perjuangan kita. Kita tidak malu untuk sebut demikian, untuk kita ambil sempadan. Sejarah adalah untuk ambil sempadan. Siapa yang tak belajar sejarah, sejarah akan ajar dia sekali lagi. Mari kita pelajari saja. Kalau kita tak belajar sejarah lampau, pengkhianatan dalam perjuangan, maka kita ulang berkali-kali. Kita diajar oleh sejarah sekali lagi. Dan marilah kita melihat sejarah yang pernah berlaku dan selalunya sejarah mengulangi kembali. Alhamdulillah, di Petani telah menjadi Darussalam, kerajaan Islam. Sriwijaya juga telah bertukar menjadi Islam. Melaka juga akhirnya telah meluk Islam. Dan cukup menarik untuk kita sebutkan di sini, perundangan Islam dilaksanakan di Melaka. Di Melaka benar-benar menjadi negara Islam menggunakan hukum Melaka. Hukum Qanun Melaka ini ialah di antara hukum hudud dan ta'zir. Yang kita dapat saksikan sampai sekarang, kita ada hukum Qanun Melaka. Di dalamnya banyak ta'zir dan terdapat hukum hudud termasuk mencuri dan sebagainya, zina dan sebagainya. Begitu juga kita ada Undang-Undang Laut Melaka yang diasaskan kepada syariat Islam. Dan inilah untuk kita menyanggah apabila British mengatakan bahawa negara ini, negara Tanah Melayu satu masa dulu, tidak ada sebarang undang-undang, dan oleh sebab itu untuk merdeka kita harus menggunakan undang-undang British yang disebut sebagai common law sampai hari ini. Kita beritahu bahawa di Melaka menggunakan undang-undang Islam sejak kurun yang ke-16. Dan buktinya inilah bukti pelaksanaan hukum Islam termasuk hukum hudud, qisas dan ta'zir. Dalam hukum Qanun Melaka ataupun Laut Melaka lebih mirip kepada hukum harabah. Harabah ialah merompak di lautan ataupun dalam perjalanan, dan dalam Undang-Undang Laut Melaka nas bagaimanakah pengkhianat ataupun jenayah dilakukan di lautan. Maksudnya kita sudah ada undang-undang bertulis. Ketika itu British belum ada undang-undang. Ketika itu kita telah mempunyai undang-undang Laut Melaka, undang-undang Qanun Melaka, British masih belum tamadun, dan mereka klaim bahawa kita tidak ada undang-undang, dan untuk merdeka harus kita terima undang-undang mereka common law sampai hari ini. Tuan-tuan, di Kedah kita laksanakan Islam ketika Sultan Muhammad Jiwa. Sultan Muhammad Jiwa telah melaksanakan Islam dan memanggil ayah kepada Syekh Abdul Samad Palambani untuk menjadi qadhi di Mekah, di Kedah. Dan Islam dilaksanakan di Kedah ketika Sultan Muhammad Jiwa. Barangkali dalam sejarah Kedah tidak ditulis. Begitu juga di Pahang. Kita ada undang-undang Qanun Pahang. Apabila Islam telah bertapak di Pahang, kita ada undang-undang Qanun Pahang yang kita dapat saksikan sampai sekarang. Pahang melaksanakan hukum Islam. Perak juga melaksanakan hukum Islam walaupun lebih lewat. Terengganu juga melaksanakan hukum Islam satu masa yang lepas. Kelantan juga melaksanakan hukum Islam sebahagiannya. Tiba-tiba British datang ke sini. Dia mengatakan bumi ini belum ada sebarang undang-undang. Oleh sebab itu, undang-undang yang dikenakan apabila kita merdeka ialah undang-undang Christian Common Law. Dan undang-undang tertinggi negara kita sampai hari ini ialah undang-undang Federal Law. Kita ialah Common Law. Dalam konteks ini kita lihat, apabila Islam telah bertapak di Melaka umpamanya, kita laksanakan hukum Al-Quran, sebahagian daripada hukum syariah kita, termasuk hukum ta'zir. Apabila Orientalis mengkaji tentang undang-undang Melaka, mereka mengatakan inilah undang-undang warisan lampau. Sedangkan ta'zir ialah hukuman yang tidak selain daripada hukum hudud dan qisas yang dikenakan, diberikan oleh para ulama kita sesuai dengan budaya, uruf tempatan. Dan kita melaksanakan hukum Laut Melaka sebagaimana tersebut tadi. Melaka telah muncul sebagai kawasan yang paling selamat di sebelah timur. Tidak ada perompakan, dan kota Melaka menjadi kota yang sangat-sangat aman. Di Melaka tidak ada riba. Sifat negara Islam ialah tidak ada riba sama sekali. Tidak ada judi dan tidak ada arak. Sekiranya tiga-tiga ini berada dalam sebuah negara, dia bukan negara Islam. Kita ada judi terbesar di Genting Highland, dan kita ada riba sebab sistem negara kita ialah menggunakan sistem ekonomi kapitalisme, liberalisme, pragmatisme yang interest sebagai asas kepada ekonomi kita. Tuan-tuan, kita lihat Pahang, Kedah, Perak telah laksanakan Islam sebelum kedatangan British. Sayang, British menipu kita. British mengatakan undang-undang ini harus diberikan kepada kamu sebab kamu tidak ada undang-undang. Kita lihat sebagai contoh, hukum qisas dilaksanakan di Melaka, bunuh dibalas bunuh, hukum penzina yang muhsan, hukum mati, rejam, dan mencuri potong tangan di Melaka dalam kurun yang ke-16. Ekonomi, riba diharamkan. Sifat negara Islam, riba tidak ada, dan hukum murtad ialah mati sekiranya tidak bertaubat. Dan hari ini seorang pelajar, seorang pegawai ibarat keluar universiti terlibat dengan riba, rumahnya dengan riba, kenderaannya dengan riba, barangkali PTPTN juga dulu bersifat riba, dan hidup sepanjang masa untuk membayar riba ataupun interest. Dan itulah negara kita. Mari kita ambil iktibar dalam apabila kita membicarakan tentang ciri negara Islam yang pernah terbina di Melaka. Selepas itu satu demi satu kerajaan Islam muncul.
Lebih lagi kita lihat apabila jatuhnya Kerajaan Melaka, maka kita lihat Kerajaan Brunei yang muncul lebih awal, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Demak, Banjarmasin, dan timbulnya Kerajaan Maluku dan sebagainya sebagai rentetan daripada perjalanan dakwah Islam yang berkembang ke seluruh alam Melayu. Dan saya nak sebut satu lagi kisah kawasan perkembangan Islam yang sangat pesat, iaitu di Pulau Maharaj. Pulau Maharaj ini cukup malang tuan-tuan, sekarang sudah menjadi Filipina. Di situlah tempat orang Melayu melaksanakan hukum Islam. Sebagaimana Melaka melaksanakan hukum hudud, di sini dia melaksanakan hukum hudud. Namanya Pulau Maharaj. Tetapi sayang dalam kurun yang ke-16, 17, Belanda ataupun Spanyol datang memurtadkan seluruh penduduk Islam di Maharaj dan mereka tukar Maharaj menjadi Filipina sampai hari ini. Sayang tuan-tuan, ini bumi Melayu yang telah terlepas. Luzon itu ataupun di Pulau Luzon itu pusatnya bernama Ya'manillah. Apabila Islam dibunuh seluruhnya ataupun dikristiankan, maka Ya'manillah bertukar menjadi Manila. Manila ialah kota murtad 100%. Kenapakah Spanyol begitu dendam kepada Filipina ataupun Maharaj? Sebab satu peristiwa yang berlaku di Granada pada tahun 1492, Kerajaan Granada telah jatuh. Diambil alih oleh pasangan Christian, Ferdinand dan Isabel. Dan apabila kita melakukan keadilan selama 80 tahun, tetapi apabila Islam telah jatuh, kita dibunuh sepenuhnya. Inilah raja yang mengambil alih di Granada. Raja ini kemudian ada hubungan dengan Filipina, yang ketika itu nama Maharaj. Apabila mereka menaiki takhta dan mereka menghalau keluar orang Islam daripada Granada. Inilah gambaran bagaimanakah sebaik saja Islam jatuh di Granada, kita dihalau keluar secara total daripada bumi Granada yang kita telah makmurkan selama 800 tahun. Kemudian yang lain dibunuh selepas mereka diminta untuk masuk Kristian, yang enggan untuk masuk Islam, masuk Kristian dibunuh seperti gambar ini. Ini gambar mereka yang lukis, dan mereka menghantarkan mesej mereka ke timur, khususnya ke Filipina, ke Maharaj, untuk mengkristiankan seluruh penduduk sebagaimana mereka lakukan di Spanyol. Di Spanyol mereka memberikan dua pilihan, Kristian atau mati. Dan inilah yang berlaku dalam sejarah Granada. Islam memberikan keadilan selama 800 tahun, tidak pernah dikenang oleh mereka. Sekarang mereka datang ke Maharaj untuk melaksanakan hukum yang sama di Spanyol, dan Spanyol kebetulannya menguasai Maharaj ketika Raja Philip yang kedua, dan mereka tukar Maharaj menjadi Filipina sampai hari ini. Kita pergi ke Manila tuan-tuan, di situlah pusat Islam yang besar, namanya Ya'manillah. Mari kita ambil iktibar. Dan sekarang umat Islam yang berada di Ya'manillah lagi ke Mindanao. Kita pertahankan Mindanao sebagaimana kita pertahankan Champa satu masa dulu, dan sisa-sisa perjuangan kita sedang diadakan di Mindanao. Mindanao tidak pernah dapat ditawan oleh Manila, dan orang Islam yang masih bertahan di Mindanao ingin membentuk sebuah negara Islam yang merdeka. Sebagaimana petani juga sedang berjuang untuk perkara yang sama. Kita lihat bagaimanakah umat Islam dibelah perutnya. Kalau mereka tidak lukis gambar ini, kita tak tahu bagaimanakah mereka membunuh Islam. Kaki disiak sedikit demi sedikit, disiakkan kulit, dibuka kulitnya sehingga dia masuk Kristian atau mati. Setiap siatan dengan pisau dia masih bagi offer Islam, Kristian atau mati. Mati dia kata. Setiap umat Islam juga mati. Ini tidak dapat dipahami oleh Spanyol. Spanyol tidak faham bagaimanakah orang Islam memilih mati syahid daripada menukar agama mereka. Dan kita lihat yang masih degil tidak ingin menukar agama Kristian, mereka dibakar hidup-hidup. Di mana? Di Spanyol. Spanyol membunuh 5.6 juta umat Islam tuan-tuan. Tidak pernah ada toleransi di luar Islam. Ingat sekali lagi, tidak pernah ada toleransi di luar Islam. Hanya Islam yang mampu berikan toleransi kepada umat lain. Percayalah, sejarah membuktikan bahawa umat Islam dibunuh di setiap tempat apabila kita kalah. Dan pada moden ini kita lihat umat Islam dibunuh di Xinjiang, umat Islam dibunuh di Kashmir, umat Islam dibunuh di Palestin, umat Islam dibunuh di Afghanistan, umat Islam dibunuh di Yaman, dan di seluruh dunia perkara yang sama berlaku. Keadilan yang diberikan Islam hanyalah dalam sejarah yang tertulis dengan tinta emas, tetapi tidak dapat dilakukan oleh makhluk lain ataupun oleh bangsa lain. Apabila mereka telah membunuh umat Islam di Spanyol, mereka belajar pelajaran daripada umat Islam, dan mereka datang ke timur dan mereka membunuh orang di Pulau Maharaj. Di Melaka mereka tidak sampai sebab di Melaka telah dimasuki oleh Portugis. Mereka terus ke Pulau Maharaj dan mereka membunuh orang Maharaj dan tukar bumi Maharaj menjadi Filipina sampai hari ini. Dan kita perlu mengetahui sejarah ini sebab Islam boleh muncul dan boleh hilang apabila umatnya telah tidak pelajari sejarah yang berlaku dalam silap masa Islam. Orang Morisco ialah orang Spanyol. Orang Morisco ialah gelaran orang Spanyol kepada Islam. Orang Islam di Spanyol disebut Morisco, dan mereka juga melihat orang Islam, mereka sebut orang Morisco tak kira di mana, dan mereka masih panggil orang Filipina sekarang sebagai Moro, iaitu bangsa Morisco
asalnya bukan Moro tapi Morisco. Mereka sebut orang Morisco kepada setiap orang Islam, dan orang Morisco harus dibunuh seluruhnya. Tuan-tuan, kita kenang petani yang terdiri daripada kerajaan Langkasuka telah menjadi kerajaan Islam, dan liputannya sangat luas sampai ke semenanjung kita. Dan kerajaan petani yang paling hujung ialah di Besut. Besut itu disebut Sud. Sud maksudnya hujung. Besut itulah tanah hujung maksudnya. Dan kerajaan petani sampai ke Besut. Tapi sayang, dalam perjalanan kita dikalahkan di Kamboja Desa. Kita masih ada lagi petani. Petani bukan sebuah kawasan yang kecil, tetapi sebuah empire yang besar yang bermula di Seketingkera sampai ke Terengganu. Tetapi pengkhianatan berlaku dalam perjuangan umat Islam. Kita lihat bagaimanakah ulama kita telah bangkit untuk perjuangkan, untuk pertahankan petani yang masih tinggal, dan Kamboja Desa telah terlepas kepada tangan orang lain. Kita pertahankan petani. Petani ialah sebuah kerajaan, bukan sebuah bandar sebagai hari ini. Dan di antara pejuang kita ialah Syekh Wan Mustafa, panglima perang kita, yang menjadi datuk kepada Syekh Ahmad Patani, ulama besar kita di Mekah, yang menulis Faridatul Faraid yang tuan-tuan belajar di masjid. Moyangnya ialah seorang panglima perang yang ditugaskan untuk pertahankan petani, tetapi dalam perjuangan sentiasa ada pengkhianat. Dalam konteks ini kita kalah disebabkan oleh pengkhianat. Nasib umat Islam yang kalah sangat-sangat dahsyat, dipijak dengan gajah dan dibunuh, dimasukkan di bawah lorong, di bawah lembah dan ditanam. Itu nasib pejuang-pejuang petani, tuan-tuan. Dan kita kehilangan Kamboja Desa. Tadi kita kehilangan Champa, kita kehilangan empire petani. Dan apabila British bersama dengan Siam telah berpakat, kita kehilangan sebuah lagi empire petani. Inilah sejarah malang kita, bertimpa-timpa, yang asalnya inilah bumi kita yang terakhir, tetapi telah diserahkan British kepada Siam sampai hari ini. Perjuangan diteruskan. Sebagaimana penduduk Mindanao tidak pernah iktiraf bahawa Mindanao ialah bumi Filipina. Mereka tidak pernah sebut mereka Filipina. Mereka adalah Mindanao. Sebagaimana orang petani tidak pernah sebut mereka adalah Selatan Thailand. Mereka sebut kami orang petani. Yang sebut kami orang Selatan Siam, itu orang yang sudah hilang jati diri mereka. Orang petani tidak pernah mengatakan mereka orang Selatan Thailand. Mereka adalah orang petani yang merdeka. Dalam konteks ini kita lihat, sudahlah kita hilang satu demi satu. Kemudian kita ada kerajaan yang besar, kerajaan Johor, Riau, Lingga, yang kawasan meliputi kawasan di selatan, termasuklah Sumatera dan juga Kepulauan Riau. Akhirnya kita kalah. Dan tinggallah Johor, Pahang, dan tersendiri dengan Pulau Riau yang terpisah. Akhirnya kita hilang Singapura. Kita hilang satu demi satu kawasan kita. Yang tinggallah sejengkal yang masih lagi kita dapat saksikan hari ini. Adik-adik depan saya, marilah kita pelajari sejarah ini, supaya bumi yang sejengkal ini kita pertahankan sebagai pesaka terakhir untuk generasi akan datang. Satu demi satu bumi kita hilang, tuan-tuan. Inilah bumi yang terlepas. Kata Hamka, saya mengalir air mata apabila melihat Singapura. Ketika saya datang melawat Melaya, Singapura masih bersama dengan Malaya. Apabila saya datang kali kedua, Singapura telah terlepas. Dan Singapura adalah seperti burung yang terlepas pada tangan, kata Hamka. Hamka merakamkan perasaan sedihnya sebab umat Islam tidak pernah disempadan oleh geografi. Kita satu bangsa, satu akidah, satu agama. Kita tak pernah dipisahkan oleh geografi. Sayang akhirnya kita dijajah. Silih berganti penjajah datang daripada Portugis, Belanda, British, Spanyol, Amerika, dan satu demi satu kita dijajah. Apa yang berlaku di Jawa sangat menyayat hati. Kalau kita di Melaya, di Malaysia ataupun di Tanah Melayu dijajah oleh British, di Jawa dijajah oleh Belanda yang jauh lebih jahat daripada British. Mereka menjadikan bangsa Jawa sebagai hamba abdi, dan dia jadikan orang Jawa sebagai hamba abdi yang bekerja di ladang Belanda dengan upah yang tidak menasabah. Mereka perlakukan orang Jawa serendah-rendahnya dalam sejarah manusia. Semua pelawat atau pengunjung yang pernah melawat Jawa ketika dijajah oleh Belanda mencatatkan bahawa inilah satu bentuk penjajahan yang paling sadis dalam sejarah manusia. Disebut oleh penulis-penulis bahawa mereka dijadikan sebagai haiwan. Wanita Belanda dilakukan seperti ini gambar kartun untuk menggambarkan orang Jawa sudah hilang daripada kemanusiaan menjadi seperti haiwan. Apabila kita dijajah, tuan-tuan, ini nasib kita. Di Tanah Melayu, British bermuka-muka. Dia mengatakan kami datang bukan untuk menjajah anda, kami datang untuk menasihati sultan anda, dan satu demi satu bumi telah jatuh ke tangan mereka. Di Belanda, di Indonesia ataupun di Jawa ataupun di Sumatera, mereka tidak bersembunyi, kami datang untuk menjajah kamu. Tetapi sayang, tuan-tuan, bangsawan Jawa bersama dengan Belanda untuk menjajah bangsa mereka sendiri. Keraton yang didiami oleh bangsawan mereka bekerjasama dengan Belanda untuk menjajah bangsa mereka sendiri. Ini lebih menyayat hati. Apabila kita lihat keraton hidup dengan mewah, rakyat menjadi seperti haiwan. Mereka terpaksa keluar daripada bumi mereka mencari rezeki di tempat lain. Dan sejarah yang kita saksi sekarang adalah sebahagian daripada sejarah yang pernah berlaku dalam negara kita. Cukup malang kita lihat keraton yang dikuasai oleh bangsawan mereka menjajah bangsa mereka bersama dengan
penjajah. Dan negara kita juga ciri-ciri yang sama juga turut berlaku. Cukup malang apabila kita mengenang sejarah yang lampau. Mindanao terus berjuang apabila bumi asal mereka yang alhamdulillah telah dimurtadkan sepenuhnya, dan kita masih berjuang di Mindanao. Kita masih berjuang di Patani, kita masih berjuang di Kashmir, kita masih berjuang di Afghanistan, kita berjuang di mana-mana sebab nasib kita hampir sama. Dalam konteks ini kita lihat apabila Amerika mengambil alih daripada Spanyol ke atas Filipina, nasib mereka tidak berubah, bahkan lebih dahsyat. Walaupun mereka mengatakan tugas kami adalah to civilize the world. Setiap penjajah apabila datang ke timur, mereka mengatakan tugas kami adalah untuk menjadikan anda maju. Kami bukan menjajah anda, kami datang untuk menasihati dan untuk menasihati raja anda. Sayang tuan-tuan, apabila Osmaniyah telah kalah, kita terjajah satu demi satu. Melaya diserahkan kepada British, Jawa diserahkan kepada Belanda, kemudian Kamboja diserahkan kepada Perancis, Vietnam yang asalnya campur diserahkan kepada Perancis, dan itulah permainan mereka. Seluruh negara umat Islam terjajah dan permainan mereka, yang kita adalah negara yang dijajah. Kita adalah bangsa yang kalah, tuan-tuan. Apabila British datang ke negara kita, satu malapetaka ataupun satu sejarah yang malang telah berlaku, dan mereka datang dengan tipu elah. Akhirnya Singapura jatuh pada mereka, Pulau Pinang jatuh pada mereka, dan seluruh negeri Melayu telah terjajah oleh mereka, dan mereka menjadi tuan. Mereka membawa bendera mereka, bendera salib Union Jack ini, yang dipegang oleh tentera kita kepada tentera Melayu ditubuhkan British. Dia katakan ini bumi yang harus anda jaga. Berjuang sampai titisan darah terakhir. Sebenarnya kita berjuang untuk British, sedangkan para ulama kita sedang menentang British, dan ulama kita di Mekah sedang berjuang untuk menghalau British daripada tanah air. Tetapi sebahagian orang Melayu, sama ada di Jawa ataupun di Sumatera ataupun di tanah air kita sendiri, bekerja untuk musuh Allah. Ini bendera tentera kita. Malay Regiment kita pegang bendera yang bersifat salib untuk menentang ulama mereka sendiri. Ini satu episod yang sangat malang dalam sejarah negara kita. Dan setiap kali kemerdekaan, orang yang menentang ulama inilah yang diiktiraf sebagai hero negara kita. Sayang, 1000 kali sayang. Ulama kita berkumpul di Mekah mencari jalan untuk pertahankan negara yang sedang dijajah oleh penjajah. Dan inilah ulama-ulama kita yang terkenal di Mekah. Antaranya Syekh Abdul Samad Palambani di sebelah kiri, di sebelahnya lah Syekh Muhammad Rashid Al-Banjari, Syekh Abdul Wahab Bugis, dan Syekh Al-Misri di sebelah kanan. Keempat-empat inilah di antara tokoh ulama yang sedang berjuang di Mekah untuk melatih pejuang-pejuang daripada Asia Tenggara ataupun daripada alam Melayu supaya kembali ke negara masing-masing dan menentang penjajahan. 3 orang ulama kita sedang bersedia untuk melatih pejuang-pejuang yang kembali tanah air. Antaranya Syekh Nawi Al-Bantani daripada Jawa yang sangat ditakuti oleh Belanda, dan Syekh Ahmad Patani daripada Patani yang dilantik sebagai wakil Osmaniyah di Mekah, dan yang Syekh Tuku Paluh Ad-Dursi, yang juga 3 serangkai inilah yang ditakuti oleh seluruh penjajah. Senok Honje yang dihantar oleh Belanda ke Mekah sebab pejuang-pejuang di Jawa yang menentang Belanda ialah murid-murid daripada Syekh Nawi Al-Bantani. Dia berpura-pura memeluk Islam untuk mencari kekuatan di tanah suci. Dia mengatakan ada 2-3 tokoh ulama yang besar di tanah suci yang ditakuti oleh seluruh penjajah. Antaranya Syekh Nawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Patani, Syekh Tuku Paluh, ditakuti oleh seluruh penjajah. Dan kata Senok Honji, aku berpura-pura memeluk Islam. Aku ke Jeddah dan aku tukar namaku menjadi Abdul Ghaffar walaupun aku tidak pernah Islam. Tujuan ialah untuk melihat kekuatan apakah yang dilakukan oleh ulama Melayu di tanah suci. Aku mencari Nawal Bentan. Aku sangka dia seorang yang perkasa, tinggi saiz orangnya. Rupa-rupanya aku bertemu dengan seorang yang tak sampai saiz 5 kaki. Saiznya tak sampai 5 kaki, kata Senok Honji. Itulah ulama yang ditakuti oleh seluruh penjajah di alam Melayu. Mereka takut kepada Syekh Nawi Al-Bantani, mereka takut pada Syekh Ahmad Patani, mereka takut pada Syekh Tuku Paluh, dan mereka tidak takut kepada pejuang-pejuang Melayu yang berjuang di atas nama bangsa Melayu. Mereka tak takut. Yang mereka takut ialah pejuang-pejuang yang berjuang di atas keimanan. Itulah yang ditakuti, yang disebut oleh Senok Honji. Mereka sangat takut apabila pejuang-pejuang yang berjuang di atas keimanan, di atas nama jihad. Adapun orang yang berjuang di atas dasar kebangsaan, kami tak takut. Yang kami takut ialah mereka berjuang di atas akidah. Dan tuan-tuan, senarai ulama kita di Mekah sangat ramai. Sebahagiannya tuan-tuan tidak pernah kenal. Antaranya Ahmad Marzuki bin Ahmad Mishad Al-Batawi, Bakir Nur Al-Jajawi Al-Maki, Baydawi Abdul Aziz Al-Lasami, Jami' Abdul Rashid Rifai Al-Bugisi, Jamaluddin Abdul Khalid Al-Fatani, Sulaiman Muhammad Hussein Al-Palambani, Saleh bin Muhammad Abdullah Al-Kalantani. Inilah tokoh-tokoh yang sangat ditakuti oleh penjajah sehingga kita tak kenal seorang pun. Mereka lah yang melatih pejuang-pejuang di tanah suci untuk kembali ke tanah air untuk menentang penjajah. Dan tuan-tuan, mereka ditentang oleh bangsa sendiri yang bekerja untuk menjajah. Tentera Melayu memegang senapang, penjajah dihalakan pada ulama kita. Sayang, inilah satu perkara yang berlaku dalam sejarah kita.
Syekh Ahmad Patani ditugaskan oleh Sultan Osmaniyah untuk pertama kali apabila bumi Melayu telah dijajah oleh penjajah, kembali susun untuk membentuk kerajaan Melayu Empire Melayu Raya dengan untuk cantumkan Kelantan, Terengganu, Patani dan Kemboja. Kemudian ini akan diperluaskan kepada seluruh negeri lain. Daripada Filipina, bumi asalnya nama Maharashtra sampailah ke Aceh harus dicantumkan di atas satu kalimah, dilantik seorang khalifah. Ini perjuangan yang ditetapkan di Mekah dan perjuangan diteruskan, tetapi sayang British dan Belanda sudah mengetahui hakikat ini. Mereka memerangi habis-habisan sehingga apa yang dirancang untuk Melayu Raya tidak pernah wujud, tidak pernah terjelma. Sedangkan perancangan di Mekah ialah untuk menjadikan seluruh alam Melayu daripada Filipina yang kita tak iktiraf nama Filipina, kita ingin kembali kepada Maharashtra sampai ke Aceh, hendaklah diletakkan di bawah seorang khalifah. Siapakah khalifah itu? Sultan Zainal Abidin ketiga sebagai calon khalifah kita. Sultan Terengganu, sultan yang dilatih di Mekah sebagai sultan yang paling berwibawa di kalangan sultan-sultan Melayu di alam Melayu, telah dilatih di Mekah untuk dilatih menjadi khalifah. Tapi sayang British, Belanda dan Sepanyol telah mengetahui perancangan ini dan mereka menyekat daripada terjadinya apa yang disebut sebagai Melayu Raya, satu empire yang mengumpulkan seluruh wilayah ini yang tidak pernah disempadan oleh geografi. Kita satu akidah, satu ummah, satu agama. Tuan-tuan, Tuanku Paluh telah menjadi penasihat kepada Sultan Zainal Abidin ketiga dalam persediaan untuk menjadi khalifah kita. Sedangkan sebahagian besar orang Melayu tidak mengetahuinya. Dan orang Melayu bersama dengan penjajah. Mereka bekerja dengan penjajah. Mereka hidup dengan penjajah. Mereka pakai macam penjajah. Mereka bercakap macam penjajah. Mereka makan seperti penjajah. Mereka melihat budaya British sebagai budaya yang tinggi. Mereka tukar furniture mereka sebagaimana Western dan jiwa mereka tertawan oleh penjajah. Ini adalah bakal khalifah kita, Sultan Zainal Abidin ketiga, tetapi tidak berlaku, tuan-tuan. British telah mengetahui perancangan kita. Mereka sekat daripada terjadi dan mereka menjajah seluruhnya. Negara Melayu Bersekutu bernaung dicantumkan oleh British dan dijajah oleh British. Usaha yang dilakukan di Mekah cukup besar apabila ulama kita, khususnya Syekh Ahmad Patani, telah menubuhkan pertubuhan-pertubuhan di Mekah untuk mengumpulkan kekuatan Islam, dan dihantarnya pelajar kita ke Azhar supaya membentuk sebuah gagasan yang besar, perjuangan yang didasarkan pada ilmu, supaya pelajar-pelajar kita yang awal yang balik daripada Azhar akan memberikan penerangan bahawa musuh kita ialah British, itu musuh kita. Jangan kita bekerjasama. Inilah di antara pelajar-pelajar Azhar yang awal yang diutuskan untuk sampaikan mesej kepada seluruh daripada Aceh sampai ke Maharashtra, supaya sampaikan mesej bahawa kita dijajah oleh penjajah. Jangan sekali-kali kita bekerjasama dengan penjajah. Dan mereka digerung oleh British untuk mengambil alih bumi ini selepas mereka meninggalkan. Mereka bukan bersama kita, mereka bersama dengan penjajah. Dan tuan-tuan, kita lihat bagaimanakah perjuangan kita. Daripada Mekah kita hantar Tengku Mahmud Zuhdi ke Selangor supaya pertahankan Selangor daripada serangan ataupun kemasukan penjajah di Selangor. Tapi sayang bila Tengku Mahmud Zuhdi sampai ke Selangor, Selangor telah dimasukkan oleh British. Ulama kita menghantar Syekh Muhammad Said Alinggi di Negeri Sembilan supaya pertahankan Negeri Sembilan daripada dimasuki oleh penjajah. Tetapi bila Syekh Muhammad Said Alinggi telah sampai ke Negeri Sembilan, Negeri Sembilan telah termasuk dalam jajahan British. Di Kedah, ulama Mekah mengasuh seorang bernama Haji Wan Sulaiman Wan Siddiq untuk pertahankan Kedah daripada kemasukan British. Tetapi bila Mufti Haji Wan Sulaiman kembali ke Kedah, Kedah telah dijajah oleh British. Sayang sama sekali. Sayang sama sekali ulama kita yang dilatih di Mekah balik dan melihat negara mereka terjajah satu demi satu. Dan kita menghantar Syekh Abdul Rahman Limbong ke Terengganu untuk perjuangkan supaya pertahankan Terengganu daripada penjajahan. Tapi sayang, British masuk bersama Sultan, dan apabila Syekh Haji Abdul Rahman Limbong menentang British, British mengatakan Syekh Abdul Rahman Limbong menentang Sultan. Sejarah masih ditulis sebagai pemberontakan Abdul Rahman Limbong, sedangkan bagi penulis sejarah yang benar ialah perjuangan Syekh Abdul Rahman Limbong. Hampir seluruh profesor kita tanah air menyebut pemberontakan Haji Abdul Limbong yang sepatutnya lah perjuangan Haji Abdul Limbong, dan kita bersama dengan British termasuk dalam tulisan sejarah. Negara sudah merdeka tetapi sejarah masih terjajah. Tuan-tuan, Tok Janggut dilatih di Mekah sebagai komander untuk menentang British di Kelantan, dan sejarah tidak pernah ditulis. Dia mendapat ijazah daripada ulama kita untuk pertahankan Kelantan daripada British, dan perjuangan Tok Janggut tidak dapat diteruskan sebab pengkhianat di kalangan pejuang-pejuang telah memberikan hint kepada British untuk menangkap Tok Janggut, walaupun Tok Janggut tak pernah ditangkap. Yang ditangkap dan dibunuh itu bukan Tok Janggut. Moyang saya semasa dengan Tok Janggut, dia mengatakan
Tok Janggut tidak dibunuh. Tuan-tuan, kita hantar seorang parlimen besar bernama Syekh Osman Sani ketika kita mula dijajah oleh British, dan kita hantar daripada petani ke Pahang supaya melatih pejuang-pejuang di Pahang. Dan Haji Osman Sani ini ialah murid kepada Panglima Perang Petani, dan dia diamanahkan untuk pertahankan Pahang daripada penjajahan British yang sudah mula masuk ke Pahang. Dia melatih pelajarnya untuk sama-sama berjuang menentang British di Pahang, termasuklah Mak Kilau. Dan bagaimanakah Mak Kilau dilatih daripada Mekah oleh Syekh Hamzah Smith, dan filem Mak Kilau itu tidak tepat sepenuhnya. Banyak perkara yang disembunyikan dalam filem tersebut, dan perjuangan Islam dilunakkan seolah-olah perjuangan adalah pejuang Melayu tulen, sedangkan pejuang adalah pejuang yang dihantar daripada Mekah. Gurunya ialah Osman Sani. Di situlah kita lihat mereka telah melatih pejuang-pejuang Datuk Bahaman, Tok Gajah dan sebagainya, dan perjuangan mereka adalah zikir. Dan setiap kali mereka berzikir terkenal dengan Ya Latif. Ya Latif, sehingga Ya Latif menjadi simbol Kerajaan Pahang. Dalam emblem Kerajaan Pahang, Ya Latif sebagai simbol perjuangan Mak Kilau. Kita lihat perjuangan dilakukan oleh orang Melayu menentang British, tapi sayang tuan-tuan, dalam tentera British ada tentera daripada India, ada tentera daripada orang Melayu. Melayu yang menjadi pengkhianat dalam perjuangan. Dalam filem Mak Kilau, saya tak pasti apakah digambarkan Melayu pengkhianat ini. Mereka bertembung, dan apabila senjata pejuang Mak Kilau tidak standing dengan perjuangan yang dipunyai oleh tentera British, kita lari ke Terengganu, dikejar. Dan British membentuk tentera Melayu untuk menangkap pejuang Melayu. Ketua tentera Melayu ialah Habaib, iaitu Syed Osman dan Syed Hussein, dilantik oleh British untuk menjadi petualang kepada perjuangan Islam di Terengganu. Maaf saya tuan-tuan, menjadi petualang kepada perjuangan Islam di Pahang. British memberikan ganjaran pada mereka untuk memburu Mak Kilau, dan pejuang-pejuang yang telah berjuang, mereka lari ke Pahang, lari ke Terengganu, dan dikisahkan dalam filem tersebut. Dan tuan-tuan, 40 tentera daripada Dayak dan 250 orang tentera Melayu yang diupah oleh British untuk menangkap pejuang-pejuang ini. Dan bila kita merdeka nanti tuan-tuan, yang bersama dengan British inilah diangkat sebagai hero negara kita. Siapa kita sebenarnya? Kita tak dapat bezakan antara pejuang dengan petualang. Kita masih sama-sama di antara kedua perjuangan ini. Dihantarnya seorang yang sangat jahat sehingga ini selepas dia membunuh umat Islam di Palestin. 750,000 dihalau dan dibunuh di Palestin. Dia dilantik menjadi pesuruh jaya tinggi British di Melaya. Tujuannya untuk jadikan Melaya sebagai Palestin kedua, bukan datang untuk menentang komunis, sebab komunis dilantik oleh British. Tuan-tuan, siapa komunis? Komunis ialah tentera MPJA, iaitu tentera yang bernaung di bawah British untuk menentang Jepun. Oleh sebab itu, komunis ialah bikinan British. Bagaimanakah di dalam sejarah kita mengatakan Henry Geni datang untuk menghancurkan komunis, sedangkan komunis dicipta oleh British? Mari kita kenal sejarah negara kita, tuan-tuan. Jangan kita terpedaya dengan sejarah yang mereka tulis. Dan kita lihat di antara dasar Henry Geni untuk menjadikan Melaya sebagai Palestin kedua ialah membawa masuk penduduk asing supaya penduduk ini menjadi majoriti penduduk asalnya berkurangan dengan kemasukan orang luar. Lebih lagi di Pulau Pinang, Singapura, Melaka dan negara-negara Selat. Sebagaimana di Palestin mereka membawa masuk orang Yahudi beramai-ramai, dan mereka menggunakan plan yang sama di Melaya. Sejarah belum tulis. Ini gambar Champion. Champion menerima OBE daripada British, dan dia ketua komunis. Bagaimanakah dikatakan British memerangi komunis, sedangkan gambar ini ialah British memberikan OBE kepada Champion? Apabila Henry Geni dibunuh, British segera mengumumkan bahawa yang membunuh Henry Geni ialah komunis, dan mereka bertemu berkali-kali dalam perundingan di Baling, tak sebut pasal pembunuhan. Dan kita kena tipu sekali lagi. Siapa yang membunuh Henry Geni? Tuan-tuan cari siapakah yang membunuh Henry Geni. Kalau saya sebut, tuan-tuan akan terkejut. Oleh sebab itu, mari kita kenal sejarah kita supaya kita tidak tertipu sepanjang zaman. Marilah kita kenal yang manakah benar, yang manakah palsu. Dan kita berdoa tadi barangkali, warnal haqa haqqan, ya Allah perlihatkanlah yang benar itu benar, warnal batila batila, dan perlihatkan yang batil itu batil. Sebab kadang-kadang kita lihat yang batil benar, kita lihat yang benar itu batil. Mari kita berdoa sama-sama supaya Allah perlihatkan yang benar itu benar, yang batil itu batil. Dia isytiharkan Champion yang dapat anugerah OBE tadi sebagai pembunuh master dia. Kita lihat tuan-tuan, kata menteri dalam negeri mereka, Empire British telah berakhir.
kita akan berikan kemerdekaan kepada India, kita akan beri kemerdekaan kepada Malaya, kita akan beri kemerdekaan kepada Burma, kita akan bagi kemerdekaan pada seluruh negara jajahan kita. Tetapi kepada siapa? Kita akan pilih mereka yang dapat menjaga kepentingan kita. Bukan perjuangan, tuan-tuan. Mereka pilih siapa yang untuk diterima kemerdekaan. Orang lain yang berjuang kemati-matian, orang lain yang terima kemerdekaan. Dan satu pasukan telah dihantar ke London. Konon-kononnya mereka lah berjuang kemerdekaan. Yang berjuang sudah mati. Dan akhirnya kita melakukan kemerdekaan. Merdeka. Merdeka. Maaf saya, tuan-tuan. Sayang nama Mak Kilau hilang. Nama pejuang-pejuang ulama kita tidak ada dalam sambutan hari kemerdekaan. Siapa yang merdeka ini, tuan-tuan? Dr. Burhanuddin ditangkap ketika kita merdeka. Pejuang-pejuang yang berjuang telah ditangkap satu demi satu. Tuan-tuan nak tahu siapa pejuang? Mari kita lihat. Pejuang ialah yang menentang British, yang ditangkap oleh British, yang dibunuh oleh British, yang dibuang negara oleh British, itu pejuang. Yang pakai macam British, makan macam British, hidup dengan British, itu bukan pejuang, itu petualang. Mari kita kenal sejarah kita. Maafkan saya, tuan-tuan. Mari kita berfikir malam ini supaya kita tidak ditipu sepanjang zaman. Dan apabila kita merdeka, kita bina sebuah tugu peringatan untuk menunjukkan itulah orang yang berjuang, dan yang musuhlah yang mati di bawah. Tengok hidup mereka. Tengok hidup mereka sama tak hidup kita? Hidup mereka tak sama kita. Hidup mereka panjang, hidup kita tak panjang, tuan-tuan. Yang pegang kemerdekaan itu hidup panjang. Tengok nama mereka, siapakah yang berjuang di dindingnya. Tuan-tuan lihat nama di dinding tugu kemerdekaan kita. Tengok satu persatu. Ada nama Kilau di sini? Ada Syekh Ahmad Watani di sini? Tak ada seorang pun. Ini nama British, tuan, yang jadi hero negara kita, British dan tentera upahan daripada India. Siapa kita sebenarnya? Kita terbalik. Warnal haqqa haqqan, warnal batila batila. Marilah kita berdoa supaya kita kenal kebenaran itu kebenaran, yang batil itu batil. Dan kita di tugu kita lihat pejuang ialah Mak Kilau tidak ada, Syekh Daud Patani tidak ada, pejuang-pejuang ulama kita seorang pun tidak ada. Dan siapakah sebenarnya yang hero negara kita? Apapun dia musuh kita dan dia ada diiktiraf sebagai hero negara kita. Mari kita fikir hari ini, kita pecahkan sejarah negara kita supaya kita dapat lihat yang benar itu benar. Dan sebagaimana sebut tadi, oleh kerana kita merdeka bukan kerana kita berjuang, kerana kita dianugerahkan sebab menteri jajahan British mengatakan kita akan serahkan kemerdekaan kepada proksi kita, dan mereka bukan berjuang, mereka diberikan hadiah kemerdekaan. Yang berjuang orang lain, dan oleh kerana mereka tidak berjuang, syarat kemerdekaan pertama ialah common law sebagai undang-undang tertinggi. Kamu nak merdeka atau tidak? Nak merdeka, sign. Semua wakilnya sign. Dan kita menjadikan undang tertinggi negara kita sebagai bukan Quran lagi. Undang-undang Melaka tidak ada di sini. Yang ada adalah common law, dan dia lebih malang menjadi undang tertinggi negara kita. Kita tinggal Al-Quran, kita mengambil undang-undang selain pada Allah, dan kita mengharapkan syurga. Dalam perlembagaan kita satu statement yang sangat menakutkan kita. Dia mengatakan artikel 75, if any state law is inconsistent with a federal law, the federal law shall prevail. Tuan-tuan, apakah maksud dia? Sekiranya undang-undang negeri bercanggah dengan undang persekutuan, persekutuan ialah undang-undang common law. Undang-undang negeri ialah diasaskan pada Al-Quran. Sekiranya dua ini bercanggah, maka undang-undang common law akan prevail, akan mengalahkan undang-undang negeri. Undang negeri ini daripada Al-Quran dan hadis dibatalkan oleh perlembagaan kita yang paling tinggi. Apakah kita masih Islam? Apabila kita menganggap undang-undang Al-Quran nombor 2, paling tinggi ialah undang-undang negara. Maka saya, tuan-tuan, mari kita berfikir sebelum kita dicabut nyawa oleh Allah SWT. Apakah kita dapat jawab di akhirat nanti dalam kubur? Soalan yang pertama, man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Allahu Rabbi, itu jawapannya. Apakah kita menjadikan Allah sebagai Tuhan kita dengan melaksanakan Al-Quran di buminya sendiri, ataupun kita menolakkan, kita meninggal Al-Quran dan kita menggunakan undang-undang orang lain lebih malang daripada undang-undang yang bercanggah dengan agama kita sendiri, dan kita meletakkan Al-Quran dan hadis tempat yang kedua. Dalam ekonomi, Allah mengatakan wahallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kita jadikan riba sebagai asas negara kita. Di dalam kapitalisme, liberalisme, pragmatisme, kita jadikan riba sebagai asas. Kita ada bank Islam benar, tapi bank Islam ditebuhkan di bawah akta bank negara masih dengan riba. Maka saya sekali lagi, tuan-tuan, dan inilah wang puaka. Inilah simbol kapitalisme negara kita. Siapa yang terlibat dengan wang puaka ini, dia akan terjajah oleh ekonomi kapitalisme. Dan hadis Rasulullah yang terkenal, ijtanibus saba' al-mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, ma hiya Rasulullah, apakah yang membahaya itu? Rasulullah mensenaraikan antaranya adalah riba. Waqlu ar-riba, yang makan riba inilah antara dosa besar, dan kita menjadikan dasar negara kita, dan kita mengharapkan syurga. Dalam budaya kita masih bercuti pada hari Ahad dan hari Sabtu. Hari Sabtu orang Yahudi nak pergi ke gereja,
Nak pergi sini kok, hari Ahad orang Kristian nak pergi gereja. Dan ustaz kita mengatakan Islam tidak ada hari cuti. Sebab hari Jumaat pun Allah suruh kita bekerja. Fa iza qudiyat salatu fantashiru fil ardi wa badaghu min fadlillah. Apabila selesai sembahyang Jumaat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan cari rezeki Allah. Hari Jumaat pun kita kena kerja, kata ustaz kita. Tetapi apakah alasan mereka bercuti pada hari Ahad dan hari Sabtu? Kalau hari Jumaat pun kita bekerja, aula hari Jumaat, hari Sabtu kita bekerja. Dan ustaz yang separuh ini berhujah bahawa ayat Quran mengatakan kita tak boleh cuti pada hari Jumaat sebab Allah mengatakan demikian. Kalau kita cuti Ahad dan hari Sabtu, lebih aula kita cuti pada hari Jumaat. Itu simple logic. Kita sebut setiap kali kita solat sebagai penutup, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya solatku, korbanku, ibadatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah SWT. La syarikah, tidak ada sebarang syirikan kepadanya. Dan demikianlah aku disuruh, kata Rasulullah, untuk menjadi orang pertama yang menjual diri. Apakah benar pengakuan kita setiap kali solat? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sedangkan undang-undang kita mengambil undang-undang bukan Quran. Kita bukan mengambil undang-undang Allah. Sistem ekonomi kita bukan ambil sistem Allah. Dan sistem budaya kita bukan sistem Allah. Sistem perdagangan kita sistem sekular. Dan apakah benar pengakuan kita? Inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Bohong. Dan kita mengaku apa yang kita tidak buat. Apakah kita seorang Islam yang tulen? Apabila soalan yang pertama akan ditanya, siapakah Tuhan kamu? Tuhan yang kita sembahlah Tuhan yang bertakhta di atas muka bumi ini. Undang-undang Allah ialah yang paling tinggi, sistem Allah lah yang paling tinggi, tetapi kita letak nombor 2 dan kita mengatakan Allah Rabbi. Marilah kita lihat kembali bumi yang kita tumpang sementara ini. Bumi Allah, udara yang kita hisap udara Allah, matahari yang bersinar matahari Allah, dan kita mengambil undang-undang selain pada Allah. Dan apakah kita seorang Islam? Itu soalan, bukan jawapan saya. Dan saya minta maaf banyak-banyak kalaulah apa yang saya sebutkan ini menyentuh hati budi tuan-tuan. Dan saya minta maaf banyak-banyak atas apa yang saya sebutkan dalam kuliah ini dan sebelum ini mungkin tersentuh di mana-mana saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.